Dan dia bersemayam di atas arash. So makhluk yang paling besar tu arash. Dia di atas arash. Kedudukan dia tak ada kena mengena dengan arash. Arash tak support dia. Dia di atas arash. Arash tu makhluk alam terakhir. Di luar, atas daripada arash sudah tak dipanggil alam. Alam di bawah arash. Bermakna Allah di atas alam. Allah tak bersentuh dengan alam. Dahsyatlah ayat ni. Ayat ni cukup dahsyat. Lepas masuk pada ayat 55, ayat 55 tu, Allah cerita satu benda yang sangat menarik. Allah kata, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sangat dahsyat. Dah habis Allah cerita ni semua. Saya ulang lagi sekali untuk tarik perhatian kita. Lepas Allah cerita kata, dia adalah Tuhan. Tuhan tak berkecuali. Rabbukum. Dia Tuhan malaikat. Dia Tuhan jin. Dia Tuhan manusia. Bahkan dia adalah Tuhan Rabbakulla syai'. Dia Tuhan semua benda. Dia Tuhan alamin. Lepas tu dia saja cerita. Dia buat langit. 7 lapis. Dia buat bumi. Dia buat matahari. Dia buat bulan. Dia buat bintang. Dia buat semua. Dia kata jangan sembah satu pun daripada makhluk-makhluk ni, sembah dia. Lepas tu dia cerita. Semua ni dia buat ambil masa 6 hari. Oh, punya dahsyat. Ilmu dia, kehendak dia, pengetahuan dia, kekuatan dia, kemampuan dia, kerajaan dia, macam mana punya dahsyat saya tak tahu. Hebat. Lepas tu dia kata, dia bersemayam di atas arash. Dia bersemayam atas arash. Dia tak terlibat dengan makhluk dia. Dia hanya mengurus makhluk dia. Dia tak duduk tengah-tengah makhluk dia. Dia di luar alam. Salah satu sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu benda ni pasal apa? Yang pertama, dia nak perkenal diri dia. Yang kedua, dia nak bagi tahu tentang kebesaran dan kemampuan dia. Yang ketiga yang ni, dia nak suruh kita sembah hanya pada dia. Baik. Dia kata apa pada ayat 55 ni? Dia kata sepatah. Dia kata, Ud'u rabbakum. Allah kata, kesemua kamu memintalah kepada Tuhan kamu. Minta pada dia. Ud'u rabbakum. Semua kamu minta pada dia saja. Jangan minta pada matahari, pada bulan, pada apa. Minta pada dia. Tadarru'an wa khufyatan. Allah kata minta kepada Allah dengan penuh merendah diri dan minta kepada